membezakan antara tiga-tiga ni adalah walaupun kita pakai yang 5 bilah, yang ini banding dengan ini, banding dengan ini. Yang ni dia punya kipas dah besar tapi dia kipas bilah dah besar tapi motor dia start kecil. Ini pertama kecil, yang ini besar. So kalau kita nak pilih radiator untuk sistem cooling yang lebih cantik, kita pilih yang motor dia besar. Okey, berbanding yang kecil. Walaupun dah 5 bilah, 7 bilah kecil, dah ada guna. Ambil yang motor yang besar. Okey, dapat kan? Alright. Tipnya kalau kita nak pilih kipas radiator fan yang padu untuk sistem cooling radiator kita lebih, enjin kita lebih sejuk, lebih nyaman, ataupun aircon lebih sejuk, pilihlah kipas yang menggunakan motor yang besar, fan radiator. Okey, berbanding yang ni kecil, walaupun 5 bilah, ini 5 bilah, tapi berbezanya sini kecil, ini besar. Okey, dan kalau nak padu lagi, kita boleh ambil yang 7 bilah. Ada je 7 bilah, tapi bunyi akan sedikit kuat lah. Tapi cukup lah untuk 5 bilah pun. Kipas dia lebih besar, diameter dia. Okey, nampak berbanding yang ni kecil, berbanding yang ni dengan ni. Walaupun dia 5 bilah tapi dia kecil. Ini kecil, ini besar. Motor besar, kipas pun besar. Dapat?